Okay guys, Assalamualaikum guys. Kembali ke channel aku. So hari ni aku nak ganti fuel pump untuk produk Azia aku 2014 punya produk. Okay guys, dah cabut cover ni. Kita akan cuci dulu benda ni sebelum kita ganti pump yang lain. Okay, ni fuel pump yang baru aku beli tu, tapi design dia tak sama macam yang dalam iklan tu sangat lah. Mungkin tak tahu lah, mungkin ni version yang lain kot. Tapi kita try dulu lah. Tengok okey tak okey. Sebab ni fuel pump ni pun dah 11 tahun lah aku pakai, aku tak pernah ganti. So plan aku nak tukar ni, aku nak repair balik. So kalau kata yang ni rosak, aku boleh pakai asal balik lah. So yang ni dia datang dengan macam klip macam ni. Ni untuk yang level minyak dia. Okay, dia dah masuk. Kita ambil dia punya pelampung dia. So yang ni jangan lupa ambil balik, sebab kita nak pakai balik klip ni. Kita guna spanner size 8. Kita buka semua skru ni. Okey, dah siap pasang. Kita pasang minyak ya. Pastikan klip dua-dua kiri kanan ni dia terbuka. Alright. Dan dia kuat. Okey. Okey, dah siap pasang dah. So jom kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua okey. Tapi bunyi pump dia bising sikit lah. Tapi tak apalah, nanti aku try repair balik yang lama tu dan aku pakai yang lama balik. So ni sajalah video dari aku. So kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh komen kat bawah video aku. Okay, terima kasih.